Polis Kuala Lumpur memulakan fasa penguatkuasaan Awak Patuh Undang-Undang PUU dengan tindakan saman serta-merta kepada pesalah trafik bermula hari ini selepas hampir sebulan memberi peluang melalui fasa advokasi. Dalam tempoh advokasi sejak 6 September lepas, lebih 70,000 notis telah dikeluarkan bagi mendidik orang ramai tentang kepentingan mematuhi Undang-Undang Jalan Raya tanpa dikenakan saman. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Masus berkata, fasa penguatkuasaan ini akan dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun, merangkumi 24 jam setiap hari di seluruh ibu negara. Sepanjang advokasi, antara kesalahan paling kerap dikesan termasuk mengganggu kelancaran trafik, meletakkan kenderaan di lokasi tidak dibenarkan, melanggar garisan putih, tidak berhenti di lampu isyarat merah serta tidak memakai atau mengikat tali topi keledar dengan betul. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danton melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.